3 bulan dah ada stok untuk you dah. 3 bulan dah ada stok untuk you. Sebab tu kita buat 100 ml. Maya baby. Maya, mana Barbie awak kan? Kat sini kan? Bawa Barbie awak kan? Maya. Hai. Maya. Kan bawa Barbie awak kan? Sinilah. As long as you love me. Maya. Sini. Okay, bye-bye. Dan Nordic Hair Oil. Thank you so much. Okay, post treatment kita. Post treatment kita boleh simpan dekat dalam fridge juga. Okay, tak ada masalah. Yang ini microbiome friendly, tak ada fragrance and tak ada artificial color. Dia lembut dekat skin. And then dia tak ada alkohol. Jadi, kalau kulit sensitif, kalau kulit kering, you boleh pakai. Okay, dia ada QT Fine. Ingredients ada QT Fine ni, dia untuk minimize pores. Okay, dia minimize, dia kecilkan pores dan buat skin texture lagi smooth. Lepas tu dia ada prebiotik. Kita punya post treatment ni ada prebiotik untuk balance dia punya skin microbiome dengan maintain skin barrier. Lepas tu dia ada Delisense Peptide untuk menenangkan kulit. Jadi kalau siapa ada kemerah-merahan, ada allergic, bagus pakai ni sebenarnya. Dia bukan untuk pores saja. Tahu, dia boleh pakai satu muka. Vera extract and then dia ada allantoin. Jadi bila Sarah tengok ingredient kat sini, ada allantoin, ada aloe vera, ada Delisense. 3 ingredient ni, okay, dia sangat-sangat bagus untuk orang yang kulit sensitif sebenarnya. Orang yang kulit sensitif dan orang yang kulit kering. Selalunya kalau orang yang kulit kering dengan kulit sensitif, dia susah sikit nak cari produk. Sebab kalau dia main taram je pakai produk apa-apa, muka dia akan jadi bengkak. Bahaya kalau orang yang kulit sensitif dan kering, muka akan jadi bengkak. Okay? Bahaya. Tapi produk kita ni, dia sangat orang kata sensitive friendly. Okay? Dia sangat dry friendly. Macam itulah. Macam Kak Wancik. Kalau macam Kak Wancik anti Mardin yang kulit sensitif, boleh pakai ni. Macam mana nak tahu kulit tu sensitif ke tidak? Kulit tu sensitif bila you keluar, okay, panas sikit, berpeluh sikit je jadi merah. Panas sikit, berpeluh sikit je, dia jadi sakit. Itu kulit sensitif. Kebanyakan ramai tak sedar mercury yang mungkin ada banyak chemical, so kulit you jadi nipis. Semakin nipis, bila semakin nipis, you tak tahan dengan cahaya matahari. You kena UV lah, UV sun ray, you tak tahan. Makanya kulit muka you sakit. Macam tu. Dan 2 skin savior, thank you so much. Okay, kalau you nak pakai post treatment dengan skin savior, boleh.
Okay, you nak pakai niacinamide. Nak top up. Siapa yang masih ada cleansing balm sekarang? Nampak tak Sarah cakap? Cleansing balm orang dah mula start cari dah. Minta maaf ya, tak ada. Tak ada dekat kita. Dah sold out dah. Yang ada entah-entah semalam 40 dah terjual. Tinggal 10 je. Dan stock up silalah buat begitu ya. Okey, sama juga macam kita punya clay cleanser and also kita punya Sarah pinkan Lumi Candy korang, Lumi Candy. Semalam 100 orang, 100 botol terjual Lumi Candy ya. Malam semalam Sarah live. Deng deng. Bag nombor 1